Tumpul dinar emas sebagai aset masa depan. Dinar emas telah digunakan sebagai mata wang sejak daripada zaman Rasulullah SAW pada 1400 tahun yang lalu. Hari ini, Atuk nak kongsikan apa manfaat dinar emas sebagai simpanan. Yang pertama, simpanan kalis inflasi. Satu dinar emas boleh beli seekor kambing sejak daripada zaman Nabi dan masih boleh beli seekor kambing sehingga hari ini. Yang kedua, nilai emas tidak bersandar. Nilai dinar tidak terikat dengan mana-mana kerajaan seluruh dunia. Ia berdiri sendiri oleh sebab ketulinannya. Yang ketiga, tidak boleh dicetak sesuka hati. Sama seperti gold bar, dinar tidak boleh dicetak sesuka hati kecuali ia adalah emas tulen. Yang keempat, nilai tidak terikat. Nilai dinar tidak tertakluk kepada mana-mana sistem kewangan dunia. Nilainya kukuh walau apa pun berlaku kepada sistem ekonomi dunia. Yang kelima, boleh dimiliki dengan modal kecil. Sekarang ada modal RM100 pun anda dah boleh mula simpan emas dalam akaun Emascape Pak Bigol. Anda boleh menabung sikit-sikit dan bila cukup 4.25 gram, anda boleh keluarkan 1 dinar seperti ini. Jika anda ingin mulakan simpanan emas dalam akaun Emascape Pak Bigol dan dapatkan dinar seperti ini, anda boleh DM Atun ataupun rujuk pin video untuk Atun bantu sebaiknya.